嗨，同学们，大家好，我们来做功课第8页吧。Hai anak-anak, mari kita siapkan kerja rumah muka surat 8. Hi boys and girls, let's do our homework page number 8. Aktiviti untuk kali ini sangat mudah. Anak-anak hanya perlu menyurai garisan, ada 3 garisan di sini secara melintang. Lepas itu, kita tengok kotak. Ada 5 kotak. Kotak yang pertama dah diberi sampel, contoh and then kotak kedua, kotak ketiga hanya perlu menyurai secara melintang. Yang keempat dan kelima, anak-anak tulis sendiri. Okay. If you see today's activity is very simple, you just have to trace it from left to right, straight. There are 3 lines altogether. And then if you see the boxes here, the first box have done it for you. The second and third one, you just have to trace it out. It's a straight line. And fourth and fifth box, you write it by yourself, yeah? Okay, mari kita cuba tengok ni. Like this. Trace it out. Second and third. Kedua dan ketiga sama je. For the boxes untuk petak ni, macam ni. Okay, you trace, surai. Number 4 and number 5. Yang keempat kelima. Macam ni lah. And then kita pergi ke aktiviti seterusnya, iaitu ren i ren, pu i pu. So, anak-anak kena tulis garisan melintang untuk melengkapkan perkataan di bawah ni. Okay, boys and girls, there's a missing stroke. You have to write it down to form a word so that it will be completed. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, letak di sini. 什么的什. So, this one is a missing stroke. You just fill in. Kita kena isi ni. Number 2, 我 letak di sini ya. Number 3, 字. Okay, the missing stroke is here. Isikan ya. And the last one, 老. Okay, faham? So, jadi kita telah siapkan kerja rumah muka surat 8. Kita akan berjumpa lagi pada muka surat yang seterusnya lah. So, we have finished our homework for today. And I'll see you again in the next page. Have a nice day.